Bila waktu terbaik nak jual emas? Patut tak kita jual emas ketika harga tengah naik tinggi? Dengan kenaikan harga emas baru-baru ni, ramai yang ambil kesempatan untuk jual emas mereka. Tapi sebelum tuan-puan buat keputusan untuk jual emas, pastikan tuan-puan tergolong dalam 3 keadaan terbaik untuk jual emas. Yang pertama, tuan-puan ada peluang untuk tukarkan kepada aset yang lebih baik. Contohnya seperti beli rumah lelong ataupun beli tanah di bawah harga pasaran. Yang kedua, tuan-puan dah capai matlamat simpanan seperti nak berkahwin ataupun nak menunaikan haji ataupun untuk kegunaan persaraan tuan-puan. Dan yang ketiga, hal kecemasan. Bila simpanan kecemasan tuan-puan dah habis digunakan, terpaksalah kita jual emas. Tuan-puan boleh jual emas tuan-puan untuk menampung keperluan seharian. Public Gold menjamin harga belian balik emas yang tertinggi di pasaran. Bagaimana nak jual emas dengan Public Gold? Tuan-puan boleh walk in ke mana-mana 19 cawangan Public Gold di seluruh Malaysia. Public Gold terima semua jenis emas tanpa sebarang syarat yang ketat. Kalau tuan-puan belum ada lagi akaun emas, nak mulakan tabungan emas di Public Gold, boleh tinggalkan nama dan nombor telefon dalam beg biru di bawah untuk saya hubungi tuan-puan selepas ini.